Okay, 1-0. Good job. Okay, 2-0. Kak Zul, how's your feeling? I feel excited because I'm the orang kata apa? Tukang pengadil. Oh, 4. Oh no, dia marah aku. Awak ni power lah. Saya nak interview. Macam mana, how's your feeling? Okay, kita orang baru first time main pickleball kat sini. So kita main semua main hentam je. Janji bola jangan keluar je lah. So kita tengok nanti siapa yang menang okay? Ni baru sampai. Tu. Baru sampai. Apa ni? Tadi match macam mana bang? Ha? Match lawan tadi kita terbaik lah. Macam tak ada kita sekarang ni, kita tak ada saingan. Kita bakal membawa pulang hadiah. Kita dapat nombor 1, kita dapat cuti 3 hari. Syarul, okay Syarul. First game tadi macam mana? Allah, mantap dan sangat, orang kata nobody can beat me. Okay guys, so match kita dah bermula. Jadi kita dah settle satu game pertama buat bermula lagi. Siapa yang menang? Yang menang grup E. Tak tahu lah grup E siapa. Grup E macam hebat tadi. Dia diwakili oleh Arif dan Alif. Apa tu? Oh. Dia orang tengah running competition. Yang penting kita ada hadiah grand, kita ada trofi tau. Kita ada hamper yang hamper dalam dia ada iPad. Weh. Kad kuning, kad kuning. Kad kuning. Golongan Allah ni. Takbir Riza. Jaga dia target aku kan. Ini kita panggil apa? Perang Badar. Wow. Terus skip semi-final terus. Kita nak main apa kota-kota ni So jumpa di final lah. Jumpa di final. Ini legend ni. Ni tim nasib ke ni? Tim nasib ke? Tim semi awal. Tadi dah training okey tak? Tak. Tak okey? Atau bubuk bola. Lawan Kak Zaimah kak, lawan HR ni macam mana ni kak? Kena lepas geram ke? Thank you Malaysia. Thank you for support us. Syah, apa perasaan? Apa perasaan? Aku pun tak tahu kau pemain kita. Sedihnya je. So sekarang untuk tim lelaki kita dah masuk semi final. Macam biasalah bila kita dah main banyak-banyak game, kita dah start rasa sengal-sengal. So apa lagi? Macam biasa, our best seller item herbal krayuk. Boleh spray kat tangan sikit, boleh dekat pergelangan tangan, lepas tu dekat belakang tengkuk, lepas tu boleh sapu-sapu sikit. Herbal krayuk ni sebenarnya adalah pain relief. So kalau anda rasa sengal-sengal bila spray, within a few second dia dah start reliefkan you punya pain. So kalau you ada game lagi lepas ni, insyaAllah you boleh perform. Tadi aku dah menang tau. Kita orang menang. Walaupun bukan menang di pertandingan, tapi menang di walaupun bukan menang di arena, tapi menang di gelanggang rehearsal. Rehearsal lah. 100 dulu. Winner, pemenang. Lawan Ciman je lagi. Gelak besar betul dia. Kalau Izzah menang, jangan bagi dia apa-apa. Jangan kongsi, bawa balik rumah hutan, bawa balik rumah terus. Macam lawatan sekolah bila tengok. Oji belanja. Okay, so macam mana lawatan sekolah kita hari ni? Seronok? Alhamdulillah, seronok sangat. Tengok Oji gitu weh, belanja weh. Dah menang tu belanja weh. Sekarang sudah kosong.
nak mengumumkan tempat kedua untuk kategori perempuan jatuh kepada kumpulan C. Suraya dan Aina. Okey, mana-mana yang saya kata share ni jadi kita share. Yang pemenang untuk kategori perempuan jatuh kepada kumpulan I Love You. Kumpulan I iaitu Kak Zaima dan Natra. Tempat kedua bagi kategori lelaki jatuh kepada kumpulan E. Arif dan Alif. Bagi Pak Iris sendiri. Saya yang diam kot. Pemenang untuk kategori lelaki jatuh kepada kumpulan C untuk champion.